Okey, untuk hari ni ada sedikit saya tengok ada bila tengok balik ni ada sedikit macam dia nak turun pun ada juga ni. Tapi tak apa, kita tengok dulu macam mana. Okey, kalau nak turun pun dia akan naik dululah. Okey, kalau kita tengok daripada historical punya movement, pattern yang match dengan dia yang kita tengok yang semalam tu lah, kita boleh refer kepada yang ini, kan. Okey, dia dah turun balik, dia dah turun ngam sampai 42 35 macam tu semalam kan. 42 berapa 4232 semalam Okey, so yang first kita boleh tengok yang ni lah, kita boleh refer yang ini. Okey, kalau macam ni possible untuk dia naik dulu. Okey, sekarang ni dia dekat sini kan. Sekarang ni market sekarang dekat dia close malam 4264 kat sini kan, 4264. Okey, 4264 ni dia berada dekat sini. Okey, dekat daily ni macam yang sebelah kiri ni yang saya tengah tunjuk ni. Okey, so dekat sini dia mungkin akan pergi kat sini lah. Ni ada dia punya support atau resistance ni lah kat sini. Okey, dia naik sini, dia mungkin pullback dia dekat sini lah. Pullback yang sini ni mewakili yang ni lah. Dia mungkin turun ke sini dulu baru dia naik. Kalau dia naik dia laju lah. Kalau dia naik dia laju. Okey, bila dia naik dia sampai sini. Sini adalah 4410. Okey, kat sini 4410 lebih kurang. Kat sini 4410. Okey, 4410 ni dia turun sikit, pullback. Lepas tu kalau dia melepasi 4410 ni, okey lah. 4410 ni insyaAllah lah dia akan naik. Dia akan naik sampai ke 4547 lah. Kalau kita follow yang ni, lepas tu dia akan turun. Dia akan turun lah, disebabkan cycle yang 27 Mac tu kan. Okey, ni yang pertama. Okey, untuk yang kedua pula, kita cari yang daripada sini daripada biasanya paling kurang lah dia akan ada movement yang ke bawah macam ni, daripada 4586 ni lah, at least 4586 ke bawah. So saya ambil pattern yang ini lah, Okey, kalau ambil pattern yang ini, kita nampak ada bukan double bottom. Dia tak bottom sangat lah kan, dia macam ni lah, sharp. Dia punya movement ni naik, lepas tu dia sharp turun balik, baru dia sambung naik. Okey, yang ini pun possible juga. Sebabnya semalam dia dah sampai 4232 something lah kat sini. Sekarang dia close dekat betul-betul dekat dia punya ada satu level ni lah. Kalau kat sini dia punya open. Okey, so kalau kita follow yang ini, dia akan naik ke sini, dia akan naik, dia akan naik terus. Ataupun kalau dia nak ada pullback sikit pun, kita boleh masuk kat sini lah, area 4335 4346 ni. Kalau ada pullback sikit boleh masuk. Okey, boleh masuk buy. Lepas tu dia punya target tu sampai 4447 lah, 4447. Kemudian dia mungkin akan ada sideways kat sini lah, sideways sikit. Sebab kat sini ada banyak line-line ni, dia punya candle punya marking ni lah. Okey, so kalau kat sini, kalau dia macam ni, kemungkinan lah dia akan ada sideways ataupun market perlahan lah. Okey, dia pelan-pelan, lepas tu dia pullback 4410 ni. Okey, dia naik juga. Dia naik possible sampai 4530. Sama ke macam tadi 4530 sama kan. Area situ lah 4530 tu, dia akan turun balik. Okey, dia akan turun balik. 4530 tu dia akan turun balik. Tapi yang ni kalau dia turun pun sampai ke sini 4287 ni, dia naik balik. Dia naik balik lah. Itu kalau kita ada inversion kat depan tu. Maksudnya dia ada inversion 1-2 hari tu kan. Inversion yang 1-2 hari tu, yang satu dia naik, lepas tu dia turun balik, lepas tu dia naik. Okey,
Okey, yang saya risaukan sekiranya dia jadi macam ni lah. Sekiranya dia jadi macam ni, sebab dia punya naik tu dia punya turun tu macam jauh sangat tau. Dia punya penurunan tu jauh sangat dari kalau nak kira efek line tengah ni, titik tengah antara dua reversal date ni, dia punya turun ni macam banyak sangat lah. Macam banyak sangat daripada sini, daripada atas ni. Okay, in case kalau dia market ni nak turun kita kena adjust balik lah. Jadi kalau macam ni yang boleh kita adjust, saya kena susun balik lah cycle ni, iaitu saya akan buang saya akan ignore dia punya inversion ni kan dia 50-50 kan. So kalau kita nak adjust, kita boleh buang part yang inversion ni lah. Alright. Jadi dekat sini, sekiranya sini tak ada inversion, dia pergi, kita tumpukan ataupun kita fokus pada line biru ni saja. Okay, dia akan naik kat sini lah. Dia akan naik kat sini. Okay, so untuk inversion ni, okay, saya padam dulu lah. Saya padam dulu inversion. Okay, dia macam tu. Jadi macam tu. Kalau confuse juga, saya padam dulu lah line-line ni. Okay, tak apalah, biar line tu nampak. Okay, kat sini kita fokus pada 5 Mac, 17 Mac, ni 14 kan, 14 injakkan ke sini one trading day. Lepas tu ni kemungkinan dia akan turun lah, dia akan turun lagi. Itu yang agak merisaukan. Okay, kalau macam ni kita tengok apa pattern yang ada. Kalau dia turun sampai mana, dia ada kenaikan sikit ke ataupun tidak. Okay, kita tengok kita punya marking masih lagi yang sama, 4586 ni ke bawah. Okay, 4586 yang ke bawah tu, kalau dia turun lagi, macam mana dia turun? Mungkin boleh jadi macam ni. Okay, mungkin boleh jadi macam ni. Dia dah sampai atas ni, dia akan turun. Okay, ataupun yang lebih agak merisaukan lah kalau dia jadi macam ni. Okay, kalau dia jadi macam ni. Okay, kalau dia jadi macam ni, okay, ni just in case kalau dia jadi yang ada buy kena cut lah. Yang ada buy kena cut. Kejap saya tunjukkan yang satu lagi dia punya movement macam mana. Okay, dia mungkin macam ni lah. Okay, sekarang ni yang dah ada ni, dia dekat sini tau, market kat sini. Harga dekat 4264 ni semalam 4236. Okay, area sini lah kan dia low kan. Okay, so area yang lebih kurang dekat sini, so kita nampak dia punya macam confluence kan. Okay, kalau kat sini, ini adalah candle yang kita refer, dia ada naik, dia akan naik sampai ke sini lah. High ni adalah lebih kurang 4430 macam tu lah. 4430 ni high dia 4432, yang high yang actual 4432 lah. So yang ada zone yang kita ada adalah kat sini. Okay, sekiranya dia naik sampai 4410 ni, kalau dia tak naik atas 4410 ni, kalau boleh jangan hold buy lagi lah. Jangan hold buy lagi. Sebab kita nampak benda ni, dan possibility cycle revision akan ke bawah. So ada baiknya kalau 4410 ni tak dapat naik, kita tutup dululah. Sebabnya kalau dia sampai sini, dia turun balik, dia punya turun tu laju tau. Dia punya turun tu laju dan jauh ke bawah. Jauh ke bawah. Possible sampai 3735. Jadi kita kena berhati-hati. Sekiranya dia tak naik 4410 ni, dia tak naik 4410, dah cukup. Jangan berharapan lagi ya. Kalau nak hold, better dia naik 4410 ni boleh hold. Okey, kalau bawah 4410, saya risau dia jadi macam ni. Kalau dia jadi macam ni, dia punya turun tu banyak tau. Dia turun tu banyak lah. Ini saya tak draw sampai bawah sebab macam banyak sangat lah, tak cukup screen. Okey, kalau nak turun bawah pun dia akan turun sampai jauh part ni, part 37 3735, jauh betul. 3735 bawah lagi. Okey. Jadi macam itulah, kita kena berhati-hati part yang last ni lah. Right, saya berharapan dia akan naik. Tapi sekiranya dia market
tak bagi apa yang kita nak. Kita kena react lah, kita kena react apa yang market bagi. So kat sini yang saya nampak, kalau tak naik 4410, jangan hold buy lagi lah. Okay, so sebab kat sini area yang banyak inversion ni, memang normal lah dia akan jadi macam ni. Okay, alright, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih.